Hari ni sis nak share resepi quiche style Sister Man. First kali, parutkan kentang. Kemudian dalam periuk, tumis bawang besar yang dipotong dadu sampai wangi. Lepas tu masukkan bawang putih dan minced beef. Kita tekan-tekankan daging tu supaya dia tak bergumpal sangat dan masak sampai dia bertukar warna. Lepas tu masukkan brokoli, season dengan serbuk buah pala, black pepper dan sedikit garam. Kacau semua bahan-bahan sehingga semuanya sebati. So sekarang kita masukkan kentang parut. Kenapa kentang parut? Suka hati akulah resepi aku. Kemudian masukkan red bean dan juga jagung manis. Masak sekejap, lepas tu tutup api. Kemudian masukkan sour cream dan gaul sampai sepati. Kalau tak ada sour cream, korang boleh je guna yogurt. So kacau bahan-bahan semua sehingga sebati. Last kali, pecahkan 4-5 biji telur, letak secubit garam dan paprika powder. Lepas tu, tuang dalam periuk dan gaul rata dengan semua bahan. Okey, sekarang transfer semua adunan ke dalam baking pan, tabur sedikit cheese di atas. Bakar pada suhu 180 selama 40 minit. Untuk resepi ni, sis tak buat crust atau base dia, jadi kira versi diet lah konon. Dah siap, dah boleh potong dan makan. Memang sesuai untuk sahur, sarapan atau bila-bila lapar. Resepi ni nampak aje susah, tapi sebenarnya kalau selalu buat dia memang simple gila. Okey, itu saja sis nak share. Selamat mencuba.